cuti tahun baru Cina, Amah mula pasang badan menjadi tukang urut batin bagi menambah pendapatan sampingan. Bagaimanapun, keseronokan tidak bertahan lama apabila dicekup bahagian maksiat di 7 Bukit Aman bersama 3 rakannya di Pusat Refleksologi di SS2/67 Petaling Jaya malam tadi. Dalam serbuan jam 9 malam yang diketuai Chief Inspector Wijayanti Abdul Wahid bersama 2 pegawai dan 4 anggota menahan 1 perempuan Thailand, 2 Indonesia dan 1 warga Cina berusia antara 22 hingga 44 tahun. Warga Cina pula mengaku sebagai pelajar kolej ketika serbuan seorang pelanggan sedang mandi bersama tukang urut, manakala 3 lagi sedang menunggu giliran. Anggota polis yang sedang dalam penyamaran ditawarkan khidmat seks body to body B2B dengan bayaran RM160. 8 tempat urut di setiap tirai disediakan. Siasatan awal mendapati premis ini mempunyai urut kaki tetapi menawarkan khidmat seks. Kesemua mereka termasuk penjaga rakyat tempatan dibawa ke IPD Petaling Jaya untuk siasatan lanjut. SOL adalah produk untuk saya sebab dia melambatkan penuaan, cantik, awet muda dan meningkatkan keremajaan kulit. Tidak seperti produk yang saya guna sebelum ni, SOL adalah sesuai untuk saya. Recall ini pasti akan mengembalikan keyakinan setiap wanita dan lelaki yang menggunakannya dalam masa 6 minggu.